Okay, sekarang saya di Roundboat Gurni, Roundboat Gurni, Penang. Malam ni kita ada sesi photoshoot untuk Domino's Pizza. Dalam 10 kereta terpilih. Ini semua kereta dah beratur lah. Okey lah. Okey. Lebat lah. Lebat betul lah. Ha? Tunggu lagi suara dulu. Dan kita start dah tu. Petang sebelum hari semalam kita dah dekat. Kita okey tu kan. Nanti malam kami inform lagi tak kena hantar yang malam ni. Itu okey lagi. Set semua kan tu. Pagi tu 8.45 yang hantar. Jadi 10 kereta sepatutnya buat petang tadi, tapi ditangguhkan sebab petang tadi hujan, so kita tak dapat nak buat. So kita akan buat malam ni lah. Driver tengah queue, so kita akan buat malam ni sesi photoshoot Domino's Pizza. Okay. Lebok. Kat sini dia ada light bulb . So sekarang ni tengah kereta semua tengah kumpul dulu dan tengah tunggu signal lah dari pihak penganjur untuk melakukan sesi photoshoot. Satu kereta lagi sampai. Sana. Okey ya. Bawa sampai ke? Dalam kita dalam kita dah. Sebab abang buat lagu pun. Kita dekat ni stiker dengan atas tu kita lagu pun. Apa sekali? Itu dengan atas kita dah. So kereta kita lap dulu . So kita lap dulu untuk supaya dia dapat image yang cantik .
kita selesai sesi mengelak. Kereta semua setengah standby untuk syuting. Akan bermula sekejap saja lagi. Lagi satu kereta baru sampai baru 9 biji, ada lagi 1 biji lagi on the way. So semua 10 kereta akan menjalani sesi photoshoot pada malam inilah. Plan tu dari sini kan. Kalau kita gerak ni, macam mana nak datang balik ke traffic light dulu? Sebab ni roundabout tak boleh kan? Dia kena pusing. Dia kena pusing sana. Oh, roundabout boleh kan? Pusing balik. Tak boleh. Boleh. Then okay. So dia dah pusing balik tu, kita akan bagi queue lah. So orang akan ikut, orang ambil drone shot dulu. So kita akan kalau pusing balik okey lah bro. 3-4 kali je dah pusing. Yes, betul. I suruh orang 2-3 kali lah. Tapi kena slow-slow lah. Oh, tapi hantaman. Tapi yang lah sampai di U-turn sini je. Dia ada U-turn. Oh, tambah pergi atas lah. Atas apa ada, tak ada apa kan? Buat masa sekarang kita ambil drone shot Yes. dulu. Drone shot ada beberapa shot lah. Ini satu shot. Second shot tu mungkin orang ambil dekat traffic light. Traffic light dia akan nampak banyak engagement lah. So masa tu daripada 9 biji tu kita akan bagi 2-2-2. Nanti dia akan resist lah. Mungkin tak adalah kita pergi jauh-jauh dah. Mungkin traffic light yang ni pun boleh juga. So kita akan U-turn balik. So kita ambil beberapa shot. Bukan sekali lah, one by one lah. Yang first thing tu kita ambil yang drone shot untuk Drone shot. yang U-turn lah. Okay kan? So U-turn tu kita bagi seorang je lead. Maknanya siapa ataupun yang 2 orang. deal yang first kereta bro? First kereta yang mana siapa ni? First kereta dia tak boleh, dia tak boleh. Ha? Itu abang kan first kereta kan? Merun kan? Merun kan? Merun abang punya. Tak, dia ada depan seorang. Depan tu tak boleh. Itu bisu. So abang kena pergi depan. So baru kita suruh bagi kita ada ikut je. Lagi senang. Senang, nanti dia stop lah. Dia explain. So abang ikut je pergi sini, buat U-turn balik lah. Bila U-turn balik tu slow je lah. Slow je pergi, tapi dari sini abang kena ikut je lah. So nanti Tapi kadang-kadang dia akan horn sebab slow ke apa, lantak dia orang pergi je. Memang kita kena ambil. U-turn berapa kali dah? buat je lah 2 kali ke tengok. 2 kali, 3 kali ya. Kita tengok lah kan. Kalau dah ada, nanti I dengan abang lah call kan. Nanti kena mana nak stop tu, I beritahu lah dengan abang lah. Saya lihat seorang koordinat senang. Kita voice note WhatsApp tu je yang biar buka. Yang tu WhatsApp kita boleh calling untuk grupnya, boleh call. Boleh. Kita pakai tu lah. Pakai itu. Pakai tu. Lagi senang lah. Macam walkie-talkie kan. Senang lah, direct call Okay. Semua orang dengar juga. Betul? Semua orang boleh masuk. Ambil jalan lah. Ni U-turn ni lah. Dan masuk. So kita akan cover 2 tempat lah. Satu ke ni, satu lagi dekat Line Speak. Yang depan tu dia memang tempat shot yang menarik lah. Sebelah sini tak menarik lagi. So kat sana pun dia akan buat juga lah. Dari sini 5-6 dia, Alliance Bank yang depan tu ada kan. Tadi Alliance Bank tu, yang ada sebiji Alliance Bank tu. Ada satu tanah dia saja Alliance Bank tu. dia dekat je bang sini. Nanti kita Tak elite apalah, lah. bang, kita Kita ikut je lah kan. Dengan fotografi ikut je, kita set up je lah. Mana kita Masya tu. So mana kita habiskan shot sini, dan kita pergi sana lah. Nanti explain tu. Ya, nanti aku cakap follow the Twitter je. Dia follow tak? Follow lah. Jangan cakap apa. Senang dia cakap apa tu explain. Kita boleh explain bro. Tadi dia cakap translate. Senang dia cakap follow. Satu Just sikit. follow je. Satu kali lagi abang.
Boleh lagi putus lagi. Sebab tu tak dapat dia shot yang menarik dulu. Buat masa sekarang kau jalan dia dulu. Tapi dia lebih daripada tu tapi tak apa. Jalan lagi bang. Terus ya. Jalan. Kena slow sikit Maksud jangan bagi jarak pusing satu round lagi. Satu lagi tu. Sana turun depot. Dapat on the boat mesti sana. Kat round depot tu slow sikit dah. Jangan main dulu. Round the ball slow ah. belakang sekali lah. Tapi saya kita Azia tu akan main kiri kanan belakang ambil shot abang bergerak juga tapi daripada kereta tu lah. Daripada kereta kami. Tapi abang ikut follow macam straight je. Kalau boleh jangan bagi orang lain masuk. Kalau dia pengajar nak masuk cepat keluar potong tak apa. Tapi kita punya team tu sekali je bagi sekali. Dia horn ke apa tak apa kita jaga. Tu Azia tu akan buat benda dia. Video pergi jalan cepat tu abang nombor 2 abang ikut. Belakang tu tak apa abang Ashraf ada dia boleh ikut. Kamera kami tempat PCD Azia. Sekarang abang ke depan je lah. Depan. So kamera akan pergi Azia punya PCD. So saya punya kereta tu bila abang ikut betul-betul point Honda. Jangan lebih beronda. Lagi di bawah sampai ke location kita nak. So kita orang pakai Azia ni pandai-pandai. Kiri kanan belakang potong selit apa semua. Azia tu semua buat. Perjalanan tu dah 5 traffic light. Ada traffic light? Ada traffic light tu. Kalau traffic light tu macam mana pula? Kita putih ke apa ke lampu merah? Kalau boleh pecah dua je. Kedua. So itu kita boleh masuk balik kanan kiri. Jangan pecah jauh sangat. Kalau contoh kan kita dah pergi panjang sangat. Sini boleh selit 2-3 kereta lagi. Masuk je lah. Tak apa lagi. Faham tak? Lepas tu main balik satu line. Kalau boleh duduk boleh, belakang tak ada lah. Jangan terlalu. Kalau abang masuk dua pun kita boleh dapat satu shot yang kereta tu jalan dua lane sekali tau. Sini boleh tak duduk boleh? Kalau satu je. Itu juga lah. Ni U-turn terus kita nak keluar tak? Kita nak keluar terus pergi jalan tu lah. Bukan U-turn lah. Bukan ikut sini lah. Ke sini ke? Lambat. Dia U-turn sini boleh lah. Oh sorry. Jalan U-turn. Saya ingat sebelah sana. Kita lah U-turn. Kita akan belah sana betul kan? Pasti Honda lah. Ikut Honda tu. Terus pergi. Location dia apa kat you? Masuk dalam group. Dia belum sampai ini. Belum. Bang, location tempat tu? Oh dah bagi dah. Okay, sekarang kita dekat Beach Street untuk sesi yang kedua di Beach Street. Macam polis tu. Satu tahu dia. Dah lama kan?
Ha? Kalau jalan ni Jalan yang sama. Okey, ikut. Biru siapa? Depan lagi. Lagi. Infinity. Ini salah satu bangunan bersejarah. This building is dedicated to the living memory of Mr. Chiu Meng Tao and Madam Si Gyok Hyo. Anda boleh search lah sejarah bangunannya. Ini salah satu tempat port lah. Kalau pelancong ke sama ada international atau domestik, dia orang akan bergambar kat sini. Beach Street. Ini salah satu port untuk orang suku bergambar sini. Kadang-kadang ramai student gambar combo kat sini. Sini dia bangunan dia ala-ala macam Europe lah, macam dekat Itali. Tu Beach Street. Okay, sekarang tengah sesi photoshoot dia belum selesai.